Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau masak lagi guys. Masak sumare, sarabi boleh juga. Sarabi. Ini bahan-bahannya guys. Tepung, ros merah, putih, beras putih ya. Tepung, beras merah putih, nama brand dia ros merah, tepung, beras putih, dia putih nih. Lepas tu santan dan santan 1 kg, dan tambah bahan ini ragi ya jadinya. Ini selesai kita aduk, kita masukkan ke sini nih. Tinggal kita kacau-kacau, kita aduk sama rata guys. Ini adalah menu Minang asli, kuliner Minang asli. Nanti didiamkan setengah jam baru dimasak. Didiamkan dulu setengah jam, dibiarkan setengah jam dulu, lepas tu baru dimasukkan ke dalam bekas untuk memasaknya. Oke guys, hari kita buat makanan dulu, kita jamu nanti tamu-tamu dan yang datang gotong royong itu. Oke guys, kita tunggu sampai dia rata, kita aduk sampai rata. Kita rebus saka namanya. Gula aren pun bisa juga untuk manis. Terus itu tambah air, Kasih air minum. air bersih. Jangan air ini air biasa, air bersih ya. Air keran tak boleh lah. Air keran tak boleh. Air bersih. Kita bubuk air. Kita tambah daun pandan wangi. Oke. Api. Ambil daun pandan wangi. Daun pandan wangi, daun pandan musang, basuh bersih-bersih. Nanti ada ulat bulu dalam kalau tak bersih kan. Masukkan dalam kuali itu. Dia baru masukkan sini. Bagi dia panas tuh, menggelegak sampai gula tu hancur. Kita kacau dulu. Kuah nih, saka nih, gula nih kita campur sikit tepung tepung terigu ataupun tepung gandum. Kita aduk 1 sendok supaya dia pekat. Kalau tak, kuah ini dia cair sangat. Tambah gula putih sedikit. Tambah gula. Manis bang, manis mana bang? Asal aku. Itu. Terigu ni. 1 sendok je ni, jangan lebih, jangan banyak sangat. Dan tu kasih dia pekat aja. Kalau tak pekat, cair sangat, dia tak sedap. Gula punya pakai dah ada mah.
Mana kau? Dia kan Baku lah, kan? saya nak diminum nak jadi kuah. Ala laki ya kan sebagai step lah. Bagi garam sikit, secukupnya sikit je, tak banyak. Sikit aja. Lepas tu masukkan tepung tadi tu. Sambil diaduk-aduk supaya dia tak bergerindil. Kacau-kacau dia. Kita kacau dia. Bagi dia pekat sikit santan tu, gula tu, jangan dia cair sangat. Tak cantik kalau cair tu. Kalau dia pekat, nampak sedap sikit. Kita alas sikit, alas cetakan tu sikit. Bersihkan. Panasin dulu. Tengok api dia sedang, jangan panas sangat. Kuah tadi tu disalin, masukkan dalam bekas. Kuah saka namanya. Gula Melaka. Orang Malaysia cakap gula Melaka. Kalau orang Minang cakap saka. Orang Jawa gula aren. Ni kita dah asingkan dalam bekas untuk gula dia. Kita start lagi guys. Kacau sikit, lepas tu masukkan dalam bekas dia tu. Tempat sarang dia tu, sarang nama dia. Cetakan dia ni dari kampung dari Indonesia. Hampir sekali masak. Dia kampung cik-cik sampai pagi lah masak semari lah. Abang jago lah semalam masak semari. Dah tu entah mam tu. Tu pun mam tu nak lah lagi pulang dah. Dia lah pandai jago je dah lagi je. Buku balik je. Ni bukan suara kan mantan semari. Dia di kampung aja marut balik. Iya. Pandai dah menjago je kambing salang lah je kan. Balasi guys. Lah tu ditutup. Tutup lo. Tutup biar dia cepat panas. Biar cepat bokok. Kita tunggu beberapa minit. Lepas tu kita angkat. Kita cek dulu guys. Apa masalah dia ni? Sedap ni, macam sedap dia bau dia. Oh. Sikit lagi. Oh, masih mentah dalamnya. Sebentar lagi. Sekejap lagi. Lagi sikit guys. Masak dah. Mantap guys, masak guys. Panas.
4 sekali masak, 4 pasang. Dah boleh untuk 2 orang tu. Bagi apa, mak mertua, bapak mertua dah cukup dah tu. Lepas tu ni untuk jiran sebelah. Tetangga sebelah kena bagi juga. Nanti dia bau dia kuat. Sebelum dia tanya, kita bagilah dia. Apa yang berbau sedap tu dia tu? Kita tutup lagi. Ni dah. Untuk mak mertua 2, bapak mertua 2, 4. Nanti untuk jiran sebelah nanti buat 4 lagi. Lepas tu selebihnya baru kita makan.